Okey, apa yang sepatutnya jadi satu kemenangan yang mudah tiba-tiba dah bertukar jadi satu perangkap. Jadi dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana konflik dengan Iran ni boleh jadi satu krisis politik yang sangat bahaya untuk Presiden Trump. Jom kita mulakan. Masalah utamanya sebenarnya simple je. Konflik ni dah berlarutan jauh lebih lama daripada yang sesiapa sangka. Dan anda tahu, setiap hari yang berlalu, kerugian yang Amerika Syarikat tanggung tu makin bertambah, menghakis apa saja kelebihan yang mereka ada pada mulanya. Soalan yang bagus kan? Kenapa ini jadi satu perangkap politik? Nah, jawapannya ada pada beberapa kekangan besar yang sekarang ni seolah-olah mengikat tangan pentadbiran Trump dari pelbagai sudut, baik dari dalam negara maupun dari luar. Okey, kekangan yang pertama dan boleh dikatakan yang paling kritikal sekali, ia datang bukan dari medan perang tapi dari halaman rumah sendiri. Ancaman ini datang daripada penyokong tegar Presiden Trump sendiri. Dekat sini kita boleh nampak percanggahan yang ketara sangat. Sebelah kiri kita ada janji America First, ideologi yang kononnya nak elakkan Amerika daripada terlibat dalam perang luar yang tak ada kesudahan. Tapi realitinya, tengok sebelah kanan. Sebuah peperangan yang makin lama makin banyak telan belanja dan nyawa dekat Timur Tengah. Jauh beza kan? Jadi, inilah puncanya. Tekanan politik dalam money. Penyokong tegar Trump, mereka lihat perang ni macam satu pengkhianatan terhadap janji asal. Mereka langsung tak boleh terima kalau askar Amerika terkorban dalam jumlah yang besar. Tekanan inilah yang secara langsung menyekat pilihan tentera yang ada dan jadi ancaman besar kepada survival politik Trump. Sekarang jom kita beralih ke kekangan seterusnya. Kita tengok pula macam mana keadaan dekat medan perang tu sendiri, yang sebenarnya tak berapa memihak kepada Amerika Syarikat. Ini cabaran-cabaran praktikal yang mereka kena hadap. Dekat medan perang, realitinya memang mencabar. Amerika Syarikat tengah bergelut dengan masalah kewangan, satu. Lepas tu, kelengkapan untuk perang jangka panjang pun tak cukup. Dalam masa yang sama, Iran ni bukan musuh yang calang-calang tau. Ia negara yang besar dan sangat berdaya tahan. Dan yang paling penting sekali, teknologi drone dan peluru berpandu mereka sekarang ni dah setanding dengan Amerika, mampu menyebabkan kerosakan yang sangat dahsyat. Seterusnya, kita akan lihat pula dimensi geopolitik dalam perangkap ni. Sebabnya, Iran ni bukanlah sebuah negara yang terpencil atau berjuang sorang-sorang atas pentas dunia. Penyataan ni nampak ringkas, tapi impaknya sangat besar. Ia mengubah keseluruhan kira-kira strategi konflik ni. Kenapa? Sebab Iran ada sekutu-sekutu yang sangat berkuasa. Dan inilah sekutu-sekutunya. Kehadiran Rusia dan China di belakang Iran ni, ia macam satu jaminan. Mereka tak akan biarkan Iran tumbang macam tu je. Sokongan ni memastikan Iran sentiasa ada talian hayat, baik dari segi strategik, ekonomi dan mungkin juga ketenteraan. Ini semua menjadikan usaha untuk kalahkan Iran jauh lebih sukar. Nah, sekarang kita dah sampai ke jantung masalah strategik ni. Apa sebenarnya maksud